yang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah, Bang Mulyadi. Naluk Ahmad nama asli. Kenapa nak tulis banyak datang ron Mulyadi yang kan dipek orang tu kamu yang kan sebarkan memandu nak dipek. Yang ke sebarkan memandu yang dipek nama dipek Mulyadi. Oh. Nak asli? Ahmad. Dari mana Ahmad ya? Malaikat juga. Ini tak boleh ini. Umur bulan di 100 Muntaha. Alu diuk roh perjanjian lu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadai lahir lu umur. Umur agama yang ke? Agama apa nama? Agama Islam yang kerjakan oleh Allah yang ke? Yang kedua, umat lu yang kiamat tanpa pemeriksaan. Makna jihana di mana? Nah. Yang kedua, perjanjian lu dengan Allah. Wadai pura-pura jadi semohon yang kandungan. Wadai masalah yang dunia, kumlate dunia. Kumlate dunia. Jadi truk roh nak bilang belang tu baca. Roh lo belang tu truk. Si ribe perto le dia pun diuk roh dari 100 tahun. Tak le kamu roh nak truk tu belang tu Betul le. Bang DP dah lepas betul dah. Bang DP lepas ni bukan lepas dah. Lahir lo ton ribe perto 80 per tanggal 27 bulan 8. Bang, hayu roh nak punya utusan Rasul kan? Nabi Muhammad nak lupa. Tapi nak lupa. Pak, Ya lupa nak lupa secara dahriah nak lupa. Tapi Nabi Muhammad hadir diperubah oleh sebuah iblis. bukan aja berupa ini. Kak, yang persoalan pertama, persoalan kedua, kak, dilikut daripada roh nak nutup ansuran dengan tu. Yang dia utusan Rasul orang kaya. Oh hamdi ya Nabi Muhammad dengan cici. Anak yang mudah Nabi. Memangnya Anak yang mudah. Pula roh utusan Rasul yang mudah hendak kenapa? karena itu gebite lu kepakai tuan. Ron sehingga nepegah yani permoh ron nepat ada dasar puah. Sudah saya nikah li mereka. Pajan. Pada ulung Momo yani padu jano. bulan 12. Nolah baru. Orang ya. Menyati anak dia itu anak. Ah kada pegah haji herpun apa. Kau mesti baik mesti kan boleh ke apa udah. Jadi nak nak koi mesti harang sang lu hamle. Mesti memang ji hana nak koi lek yang terima nyak tegak. Baik neng aku ron utusan Rasul. Male tu. Hamle. Halam male dah. Ya hamle. Daripada lu murka orang kiamat lebih ke ke Malaysia. Male kampung-kampung tu dulu lu buah ya. Lu buah kanjai. Ya je kan hamle. Hai buah. Punya ifham Al-Quran. Nya Malay. Tapi nya ifham Al-Quran hamle. Itu nak ini faham. Insya-Allah yang betul. Baik insya-Allah ni utusan Rasul nak kata-kata insya-Allah. Hau utusan urang terpilih. Simpel kayak je. Baik je. Nya je tengok kan? Kecewa ni. Pejun. Menang. So aja. Mesti yang je itu. So aja. Mesti drop kayak je. Bukan. Duduk roh buah. Mesti kayak je. Tengok kecewa. Kepatihan. Yang ketik no kau jodoh. Ji tai je pupu dai je. Yang kan pu dapat dai. Ya kan? Utusan Rasulnya urang pilihan. Memang lu kau urung pilihan. Kau urang pilihan. Kau urung pilihan menurut wadro kau. Ya. Bukti je yang seorang kamu mudah dah memang belum. Masa utusan Rasul lagi ya? Masalah hari itu memang melu ya. Apa pe? Ino hanape. Apa pe? Hanape. Apa ni orang nak bukan nak kirim 4 pe. Kali dari Bali. Saudari. Dari BNI dikirim Jakarta. Seorang kirim. Raja Salman tahun 2020. Raja Salman rumah. Yang lampu hijau Pak Jokowi. Nduri Jokowi. Tuli Jokowi. Hai terjalung baru. Baca Jokowi baru. Ada kan apa? Negara nanti buka berita. Pegang-pegang yang itu. Besok di Bali. Angsuran Honda apa rajo? 3 minggu tu. Anak je 3 minggu tu. Honda kapi orang tempo. Imam boleh dengan itu. Yang dekat. Boleh 5 orang nak lunas Honda. Tapi lah. Minta yang boleh kita tengok. Tengok. Mana jut? Jut. 3 minggu tu dia dalam tu. Hai nak pegang bank Pak menteri rumah 50 miliar
juga. Mana pergi? Yang teduh hidang kan kira? Pergi dari balik? Kejap lagi cik. Tahu jauh je.